Hai, Kenny dari Hikayat Tanah sini. Video lepas sebelum ni saya dah beritahu kita nak ambil balik unit kita kan. Sebab unit tu dah penyewa pun dah keluar, kita nak ambil balik, bersihkan, buat renovation, buat ubah suai, lepas tu sewa keluar, betul? Jadi hari ni saya dah terima sebut harga daripada kontraktor. Dan saya akan bawa anda pergi ke unit untuk terangkan apa kita nak buat, lepas tu apa alternatif dan costing dan alternatif. Okay? Sebelum saya pergi, kita tengah bincang pasal pelaburan ya, pelaburan hartanah. Macam mana kira secara kasar, setiap orang ada cara kira. Ini cara kira kasar yang saya buat. Katakan kos untuk ubah suai adalah 24,000. Dan sewa ini kena setimpal dengan sewa lah. Kalau sewa terlalu rendah tak berbaloi. Katakan sewa sekarang adalah 2,000. Maksudnya anda akan mengambil masa 12 bulan atau 1 tahun untuk dapat balik 200,000. Kenapa saya kira secara kasar begini dan tak fikir pasal pendapatan bersih lepas tolak loan, tolak maintenance fee semua? Kerana kalau anda betul-betul nak ke bawah, ke pintu begitu tepat kan, saya boleh jamin anda takkan jumpa satu nombor yang anda rasa selesa. Sebab harga rumah tinggi sekarang, jadi loan semua tinggi, maintenance semua tinggi, takkan dapatnya. Jadi anda buat macam ni, anda boleh agak okey lah, dah 12 bulan saya dapat. Dan lagi satu, anda buat macam ni sebab anda nak letak installment. Bayangkan 24,000 tu letak sebagai installment. Pergi charge credit card, ada setengah kontraktor syarikat yang bagi anda untuk bagi charge credit card. Charge credit card 12 bulan, 24 bulan. Katakan kalau 24 bulan anda dapat 1 bulan hanya 1,000 saja. Tak begitu sakit daripada anda bayar terus 24,000 cash. Okey? Jadi sebelum kita pergi ke unit tersebut, saya nak jelaskan yang ini bukan tanggungjawab saya sebagai ejen hartanah ya. Saya hanya mempunyai satu tanggungjawab saja, iaitu transaksi hartanah. Transaksi di sini adalah jual, beli dan sewa. Okey? Kerja ini adalah pengurus hartanah atau property manager anda yang buat. Dan kalau anda tak ada property manager, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh antik kontraktor yang anda percayai. Kalau ada kontraktor anda percayai pun tak ada masalah. Bagi kunci, bagi mereka buat site visit, suruh mereka keluarkan sebuah harga untuk anda. Okey? Jom kita pergi ke unit, kita tengok. Sekarang saya berada di unit, jadi kita tengok sebuah harga dululah. Yang di sini kita nak beri sedikit alternatif untuk tuan rumah. Jadi kita akan mula dengan perkara yang tuan rumah mesti kena bayar, mesti kena password atau baiki. Kalau tak boleh, orang tak boleh tinggal. Okey, jom kita mula. Okey, yang pertama yang mesti kena baiki adalah kitchen top. Okey, kitchen top ini adalah kayu ya. Jadi anda nampak dalam sebuah harga quotation 8.5 kaki ya. Kitchen top dia datang satu keping macam ni tau. Dia datang macam ni satu keping. Kalau di mana-mana pecah ke apa, anda tak boleh potong dan letak saja. Tak boleh. Anda kena baiki dan tukar satu keping macam ni. Sebab tu harga dia adalah mahal. Okey? Memang kitchen top adalah salah satu tempat yang mahal dalam rumah. Okey? Jadi ini tukar kepada quartz. Tak nak quartz, kalau terlalu mahal boleh tukar high pressure laminate atau HPL. Lagi satu jenis yang anda boleh guna. Murah sikit tapi memang tak tahan lama lah. Jadi ini adalah pilihan anda sebagai tuan rumah. Okey? Yang kedua adalah dinding. Nampak wallpaper ni? Wallpaper ni kena cabut keluar, lepas tu cat balik. Itu adalah 800 di sana. Ikut cat balik. Lepas tu kalau letak featured wall,
400 darab 5 ialah 2000 di sana. Saya sebut harga di sana. Okey. Apa alternatif untuk dinding macam ni jika rumah anda sama? Kalau letak wallpaper macam ni, apa alternatif anda? Tadi tu semua dinding seluruh dinding dalam rumah adalah 400. Apa yang anda boleh buat adalah kalau macam ni tak terpaksa keluarkan, terpaksa tanggalkan, lepas tu cat. Kalau yang okey, masih okey macam ni, boleh gam balik. Tapi ini satu line kan, satu garis, buang semua. Yang boleh gam balik adalah macam ni. Letak gam, lepas tu gam balik, dan mungkin sikit cat bagi dia cerah sikit. Lepas tu dah boleh sewa keluar dan jimat duit lah. Okey. Kita beralih kepada bahagian yang seterusnya, nombor 3. Okey, kita beralih ke bilik ni ya. Ingat tadi saya bagi tahu apa yang mahal di rumah? Lantai ya. Lantai adalah satu benda yang kalau anda ubah suai buat lantai baru, taling ke apa ke, dia akan jadikan rumah anda sebenarnya mahal. Sebab nak buat perkara ni memang renyih, memang susah, tak ramai orang yang tahu buat. Jadi apa yang tuan rumah ni kena buat adalah, kita nampak dalam quotation 3,500. Saiznya lebih kurang 140 kaki persegi untuk bilik ni. Bilik kecil ni 140 kaki persegi. 3,500 merangkumi kerja cabut ni skirting cabut semua. Cabut lantai semua cabut. Lepas tu letak SPC flooring. SPC flooring ini adalah, kalau dalam bahasa English sebenarnya SPC adalah Stone Plastic Composite. Okey, Stone Plastic Composite ni adalah bahan tiruan. Okey, bukan kayu sebenar. Kalau kayu sebenar memang mahal gila. Okey. Jadi apa kontraktor akan buat? Mereka akan keluarkan semua, cabut semua cabut baru mereka letak SPC flooring. Dan SPC flooring ni kayu dia akan nampak macam kayu. Warna dia macam kayu tapi bukan kayu. Kalau anda nak jimat, sebenarnya sebenarnya SPC flooring tersebut boleh je letak di atas lantai anda. Kalau katakan anda tak suka warna ni, anda nak letak warna kayu lah dalam bilik ni, anda boleh letak di atas. Tapi dalam situasi ni tidak boleh sebab lantai ni dah merekah. Jadi tak boleh, kena keluarkan juga. Dan kerja buruh tersebut yang untuk keluarkan dan install by SPC, itu yang mahal. Okey. Nombor 4 adalah sini yang menelan belanja besar. Apa ni? Sebenarnya ni dinding adalah partition. Okey. Kalau partition ni kita sekarang nak turunkan, lepas tu kita kena alihkan switch dan wiring sebab wiring di sini nak alih balik ke dinding. Okey. Lagi satu, kita kena gantikan tile di sini. Sebab kalau dah turunkan partition, bergantung kepada cara dia bina. Biasanya kontraktor akan ada lubang tile ni dia akan letak lubang supaya partition dia lebih kukuh. Jadi kalau ada lubang di sini, sekeping tile ni kena ubah, kena tukar. Dan biasanya kalau tukar, kita akan ambil tile yang lebih kurang je warna yang lebih kurang sama dan gantikan. Okey, suruh partition sana. Jadi yang ni akan menelan belanja sebanyak 1,900, lebih kurang 2,000 lah. Ini adalah standard partition. Lepas tu kena alihkan wiring tersebut sana juga. Seterusnya, apa yang perlu diubah adalah pintu. Nampak pintu ni? Pintu ni dah tak boleh guna kerana sini nampak? Pintu ni dah rosak. Jadi masa nak ngumpil, nak buka, nampak? Ni. Ini boleh nampak macam orang tendang. Sebab tu pintu ni tak boleh. Jadi pintu ni tak boleh guna langsung. Kena ubah pintu baru. Ini adalah yang menelan belanja lah. Pintu ni kos untuk
untuk ganti dan bertambah sekali dengan kunci adalah 490 ya, atas sebuah harga tersebut. Okey, yang akhirnya kita cakap pasal cat ya. Katakan anda nak turunkan semua wallpaper ni, anda ada alternatif, ada dua alternatif catnya. Satu, anda biarkan gambar seperti yang saya beritahu, gam balik, letak je. Kalau anda nak turunkan, ada alternatif untuk cat. Satu, guna cat Maxilite yang biasa, itu murah lah, dan anda boleh cat satu rumah, seluruh rumah satu warna saja. Okey, cat Maxilite macam tu adalah cat yang lebih murah sikit dan memang tidak tahan lama, tapi sesuai lah untuk diguna untuk rumah kalau nak buat pelaburannya. Ada yang cat yang lagi renyih, kualitinya sangat-sangat bagus, itu lagi-lagi mahal. Tapi untuk kegunaan biasa, cat Maxilite satu warna untuk seluruh rumah dah cukup ya. Dinding semua satu warna. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekarang ni saya dah beri sebut harga dengan alternatif kepada owner. Kita tunggu owner buat keputusan lah. Okey.